Assalamualaikum amazing people. Iya, ya. Waalaikumsalam. Era Lukman Duo from Kolo Loko. Gila sikit sayang banyak semua jadi glow. Do heart on story takkan tenggelam. Hey kau dan aku kita ni idaman. Alright, so konten hari ini sebenarnya kita gabung dengan konten yang lembat dan kita nak building vlog. Okay, kita bina yang main negeri tu. Sekarang kita orang dekat Forty Mall, kita nak building video. So then, kita orang nak profile kan sekali, dengar-dengar, kita beli dua, masa macam tak cuba. Mungkin kita nak lagi. Tak tahu dah boleh settle ke tak ni. Tak apa. Itu kalau kita tak siap, kita pergi sambung dekat tempat. Mak tu. Okey. Okay? So sekarang kita orang nak makan dulu. Kalau kita orang makan nanti, kita orang akan pergi cari barang tu. And then kita akan sambung konten. Maybe kat rumah, kemudian kita buat kat rumah lah. Okay? Janganlah kat rumah. Takkan abang buat sendiri lah. Mana bos. Dia dah tutup pun tak nak. Risau. Okay? So, kalau nak makan kejap, orang ni pun baru nak masak. Kita jumpa kat rumah. Okay? Let's go. Kat rumah tak nak masak. Ketawa kau tak ketak kau. Tak takutnya apa tu? Kira kosong. Gila dengan kosong. So kita nak elakkan makanan kita ni, so kita tolong dia gaul-gaul. Supaya tak berkerak kat bawah. Supaya tak berkerak Ha. Kemudian ada depan ni buat kedai. Tak ada. Tak ada. So dia masak. Boleh siap. Mana saya makan nak gabi bila? Tak ingat lah. Ada kot 2-3 Tahun. makan tahun ke lah. Okay. Dengan siapa masa tu lah? Tak ingat dengan siapa masa tu. Ingat. Dengan ayah ada lah sekali, dengan sayang ada. Tapi tak ingat lah bila. Tapi kita makan dua. Kita makan berdua dengan pasti lebih baik. Gitu. Love you. Ya, love you. Love you. Mana lambat lah. Lambat kan masak tu semua. Lambat masak dulu. Mana ada lah. Ada ni. Sekarang punya saus sikit je. Alright guys, so sekarang ni kita orang nak makan. Korang boleh tengok kat sini. So, kita dah siap masak. Sekarang ni kita untuk makan. Makan yang Boleh gosok kita apa boleh je best. nasi kot. Nasi nanti biasa dulu lah. Begitu, kita pakai je lah dulu. Senang. Nak kimchi? Boleh? Yes. Ini macam ni kan? Selamat Nah, sudah barang ni menunggu yang di mana kadang-kadang kita makan ini. Ada ayam tak? So ayam sepiling boneless. Sour. Onion sour. Sour onion and cream. Kita ambil yang ni. Jaga flavor yang favorite lah kan. Jadi kita ambil sini. Daripada tu kan. Ini antara yang kita ambil. Kalau kita orang dalam tak makan tu, kita ambil. Right? So, kita tunggu orang je lagi. Kita nak makan. Okay? Let's go. Alright guys, so kita orang dah settle makan. Ya. And sekarang ni kita orang nak pergi Kaisen dulu beli barang. And lepas pada tu kita orang akan kita akan sambung kat rumah lah kan. Ya. Kita akan buat building block kat rumah, okay? So kita jumpa korang sekejap lagi. Let's go. Alright, so sekarang ni kita tengah nak pilih-pilih. Tadi kita beli apa yang? Entah, tak ingat. tapi rasanya Kat sini ada zirafah. Ni ada koala. Ada koala ke? Rakun.
Dia bersama rekun. Nak rakun tu? Tak nak. Nak ke? Kita ambil apa tak ingat lah. Sebab kita ambil random je kan. Oh, yelah. Kita ambil random je. Muzik tengok belakang tu apa. Sebab macam sama je semua ni. Kalau nak buka Yang balik kotak tu tak boleh abang. Melainkan kalau tengok balik konten. Kotak tu ada tapi Yelah kita tak boleh usik sampai belum tiba masanya. ship. Pernah jumpa ship? Boleh tak kalau nak ambil satu ni bunga? Ni. Boleh? Letak mana? Nak letak dekat rak kasut. Dekat ruang rak kasut tu. Tak kasut Boleh lah. Orang Boleh, yang pakai boleh. bunga betul, kita pakai bunga Bunga blok. tipu-tipu. Boleh ke? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Tapi nak tengok dulu bunga tu ada apa. Dia ada bunga merah, bunga biru, bunga kuning, bunga hijau. So rumah kita konsep warna Rumah kita konsep warna purple macam tu kan. Wah, kita kelabu lah rumah kita. kelabu. Warna merah lah. Okay. Boleh tak nak satu tu? Nak satu warna merah. Yang ni Okay. Kita bercari kan. Okay. Alright guys, kita orang nak cari dulu. Mesti Dah dapat. dah dapat, kita update lagi. Okay, let's go. Alright guys. So sekarang ni macam korang boleh nampak. Satu semen lagi tu. And juga barang tadi mana? Barang kecil-kecil. Yang kecil-kecil di sini. Alamak. Ni. Ada barang kecil-kecil juga. So planning macam biasa lah. Datang nak beli benda lain, dapatnya benda lain. So macam biasalah bila baru masuk rumah ni, macam benda lah nak top up ni. Okay. So jadi mungkin kita akan terbalik lah Right. You nak pergi mana? Pergi nak pergi pagi ni jap. Nak pergi pagi ni sekejap. Tak apa, tapi itulah barang banyak tak apa. Boleh. Buka redor ke tu? Jom. Nak tengok something. Something je Tengok something je tau. Jangan buy something tau. Buy some. Maybe. Tengoklah macam mana. Alright. See you guys. Okay. Barang banyak. Jumpa kejap lagi. Hari ni. Lagi kejap. Lepas tu. Dah terbalik lah. Penuh dah ni barang ni. Okay. Dah penuh ni barang apa. Baik. Okay. Alright. See Let's you. go. A few moments later. Guys. Dah settle. Apa? Dah settle dah. Kau tengok apa dia beli. Adalah. Tak pada dengan tangan penuh. Sibuk beli barang. Aku dah macam apa dah ni. Rumah tak betul dah ni. Jom turun bawah. Mana-mana. Ni bawah ni. Review dah. Jomlah balik. Balik kita sambung kemudian lagi. Jom yang. Okay lah guys. Kita dah sampai. Kita orang dah nak turun bawah. Aku dengan barang banyak-banyak ni. Besar-besar kau tengok. Tak relax dia ni. Tak relax. Jom. Kita balik rumah dulu. Sambung dekat rumah, okay? Let's go. Bye. Later that same evening. Alright guys, so kita dah sampai dekat rumah. And sekarang korang boleh tengok dekat depan ni. Kita susun dah satu-satu. So ada dua yang aku punya, ada dua yang isteri aku punya. So sekarang kita nak kena buat dua juga ke? Kalau kata kita boleh buat dua-dua, kita buat je lah dua-dua. Kalau tak boleh, sambung. Satu. Kalau kena sambung part tu lah. Tapi biasa sekejap je benda-benda macam ni. Serius lah? Serius. Complicated ke? Bila tangan ni ada seni. Tangan awak je. Seni ni tak ada orang lain macam ni. Apa tak apa, kita cuba dulu. Kalau kata okey, and then baru kita akan sambung untuk next punya. So kita ada beberapa design kat sini. Kita ada panda, sheep, kita ada kambing biri-biri. So kita ada apa lagi? Penguin. And then satu lagi kita ada musang. Musang berjanggut. Okay.
musang lah kan. Satu lagi serigala kan yang tadi tu kan. So kita ada 4 lah. So total kita ada 4 and kita akan try buat semua sekali. And then kita akan tunjuk dekat korang hasil dia. Okay? And tanpa buang masa, jom kita terus jump ke konten. Let's go! Marilah kita buka Lego kita. Yo, banyak juga. Oh tapi sikit je ni. Ni macam ni je besar. Yang lain semua kecil-kecil. Kecil ni. Comel. Benda ni mana? Oh ni instruction dia. Oh senang je ni. Comel dia. Warna pink-pink. Dia siap bagi instruction ni lah. Siap bagi instruction. Dia akan bagi instruction. Masuk apa. Okay. So tanpa buang masa, mari kita mulakan konten kita sekarang. Let's go. Alright guys, so sementara kita orang tengah buat benda ni, korang bolehlah layan kita orang punya apa kata, time lapse. Sementara kita orang nak share benda ni, okay? So kita jumpa korang kejap lagi. Bye bye. See ya. Cukup rasa jika nanti gelap satu dunia, kita tetap kuat sebab kita percaya. Tak kira berapa kali kita blow up, akhirnya gelap sebab kita memang messed up. Duo from Kolo Loko tak pernah give up, gila sikit sayang banyak, that's how we glow up. Kaulah hidaman, tempat aku pulang any time of the day. Kaulah hidaman, walau gaduh kita tetap okay. Jika dunia runtuh, aku tetap pilih kau. Tuan we story sampai hujung waktu. Kaulah hidaman. One eternity later. Alright guys, so ini aku punya progress. Dia dah nampak sikit dah bentuk-bentuk tu. Aida Nuri punya aku tak nak kacau dulu sebab dia nampak macam tengah terstruggle. So ni just aku nak update aku punya je. Okay, so nanti apa-apa kita jumpa lagi. Let's go. Gila, tapi cinta kita tetap paling bernilai. Kaulah idaman, tempat aku pulang anytime of the day. Kaulah idaman, cinta chaos tapi tetap. Alright guys, so sekarang ni aku punya progress yang ini. Kau boleh tengok sekarang ni. Ni progress aku. Okay, Aida Nurin, tunjuk sikit awak punya. Tunjuk sikit je nak tengok. Okay, mantap. Tu Aida Nurin punya progress. Dah nampak dah bentuk-bentuk dia tu. Tapi aku punya lagi ketara lah. Sebab aku punya pun dah dekat-dekat nak habis ni. So kita jumpa kejap lagi, okay? Let's go. 5 minutes later. Alright guys, kau boleh nampak sekarang ni aku punya dah siap. Dah siap. Semat tu. Macam mana dia buat tu. Dah siap dah. Kau tengok tepi-tepi apa semua ni. Ni dah siap dah. Okay, so kita tunggu Aida Nuri punya pula siap. Okay, jom kita tunggu kejap lagi. Okay, bye bye. 11 minutes later. Alright guys, dah siap dah biri-biri kita. Comel kan? Pink-pink gitu. So inilah hasilnya. So kita ketatkan sikit lah. Okay, itulah. Muhammad Luqman pun dah start yang kedua. So marilah kita proceed yang kedua pula. Let's go. Alright guys, so macam kau boleh tengok sekarang, Aida Nuri dia dah siapkan dia punya tu, and dia tengah adjust balik. Combo boleh nampak Aida Nuri dia dah kepanasan. Jadi dia tukar baju. Alright, and lepas tu sekarang ni aku dah start untuk yang kedua. Okay, kau boleh tengok kat sini aku dah start yang kedua. And now Aida Nuri nanti pun dia akan sambung yang kedua juga. Okay, tu satu yang dah siap.
Tapi kita akan tunjuk nanti lepas kita orang dah settle semua sekali, okay? So Aida Nurin punya yang kedua pun dia dah nak buka dah. So nanti kita akan siapkan. Lepas tu kita orang akan tunjuk kat korang apa kita orang punya progress, okay? So jom kita jump ke time lapse untuk korang tengok progress kita orang, okay? So let's go. Senyumanmu menambat hatiku, dua hati bersatu, cinta ini takkan pudar. Kini menatap masa depan dengan penuh harapan, cinta ini kekal selamanya. Alright guys, so sekarang ni aku punya progress. Dah nak siap dah ni. Aida Nurin punya dia masih di base bawah. InsyaAllah lagi kalau tak ada apa-apa aku tolong dia pula. Okay? So jom kita sambung buat benda ni. Let's go. A little longer than a few minutes later. Ting ting, dah siap dah separuh. Berapa persen lah? 80% ada kot. Kan? So ni progress saya lah. So Muhammad Luqman Lepas mana? Surat 13. Masuk 3 Okay, so sekarang kita nak settlekan lagi sikit. So korang enjoy lah Let's go. Luqman malu-malu, hati berdebar-debar. Di antara doa dan kitab, cinta dia mula berkembang. Hari berganti hari, pandangan Many unbearable hours later. menawan, hati ini tak mampu lari. Setiap detik bersamamu, rasa ini makin pasti. Dua jiwa mula bertaut, mimpi jadi kenyataan. Aida dan Luqman menjadi idaman hati. Cinta mula di sekolah, kini bahagia selamanya. Senyumanmu menambat hatiku, dua hati bersatu. Alright guys, so itu saja konten kita pada kali ini. Harap korang enjoy dengan konten kali ini. Kalau kata korang nak lagi kita orang tambah koleksi kat belakang ni, korang just beritahu, kita orang akan buat lagi, okay? And thank you very much pada mana-mana pihak yang dah tengok sampai habis. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, share and kongsi dengan kawan-kawan. And jangan lupa kita punya target baru adalah 200 subscriber. Sebab kita dah 100 subscriber hari tu, dan sekarang kita nak pergi kepada 200 subscriber pula, okay? Minta maaf daripada mana-mana pihak yang ada kami tersinggung hati dan perasaan, harap dapat dimaafkan. Semoga kita jumpa lagi di next content. Idaman sign out. Gila sikit. Sayang banyak. Bye-bye. Assalamualaikum. See ya. Aida dan Luqman menjadi idaman hati. Cinta mula di sekolah, kini bahagia selamanya.